Pertemuan antara JDT menentang Shanghai Port dijadualkan berlangsung pada malam ini dengan misi besar skuad Harimau Selatan untuk mengutip 3 mata berharga di hadapan penyokong sendiri. Misi tersebut tampak tidak mustahil untuk dilakukan melihat kepada rekod cemerlang JDT apabila turun menentang kelab dari China dengan menang 5 daripada 9 pertemuan sebelum ini. Malah persembahan Shanghai Port dalam aksi ACL musim ini juga dilihat tidak berada di tahap terbaik apabila sekadar seri sekali dan tewas 4 kali dalam 5 perlawanan yang dilalui. Seandainya misi kemenangan ini berjaya dicapai, maka kedudukan JDT sudah pasti akan melonjak tinggi dan pada masa yang sama kukuhkan tempat dalam kelompok 8 kelab terbaik. Mengikut perkiraan kasar, JDT yang kini mengumpul 7 mata bakal melonjak ke kedudukan kedua maksimum bergantung kepada keputusan perlawanan-perlawanan yang berjalan di venue lain. Selain itu, Malaysia juga berpeluang menambah mata dalam kiraan AFC meranking jika JDT berjaya kalahkan Shanghai Port sekaligus merapatkan jurang dengan negara-negara di sekitarnya. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan cabaran Shanghai Port ini tidak boleh diambil mudah memandangkan skuad kendalian Kevin Muscat ini baru sahaja menjuarai Chinese Super League.